Kami tamrin hari tu malam duduk dalam hutan sejuk lah. Sejuk suhu kita lah di Malaysia. Tak sejuk mana tapi sejuk lah juga. Bila ada unggu api, dah lah sebelum tu kami kena rendam dalam sungai. Melalui sungai sampai ke tempat perkemahan. Dah ada baju tak boleh tukar. Tak baju tukar. Dia kata baju tu duduk 2 hari 1 malam di sini. Baju tu lah pakai. Tak tukar, tidur dengan basah-basah. Jadi malam kita pasang unggu api nak panaskan baju. Di padang pasir, siapa yang biasa pergi ke Mekah, kalau musim sejuk malam, sejuk sungguh kan, kena pakai baju. Bulan ni bulan 12 kan, ada yang pergi balik umrah, ada yang balik umrah. Tak ada tahu ni kan? Musim sejuk tu ni, bulan 11, bulan 12. Sejuk ni bukan sejuk macam kita ni. Tambah pula di padang pasir ni tak ada apa, sejuk-sejuk sungguh. Jalanan sahabat-sahabat 10 hari 10 malam, jalan kena susah payah. Kita boleh meradang tau. Tapi sahabat-sahabat patuh kepada perintah. Arahan ketua sahabat-sahabat patuh. 500 orang patuh kepada perintah Amr al-As, jangan padang unggu api. Bila balik kepada Nabi SAW, Amr al-As kata, itu adalah strategi aku. Bila kita tidak pasang unggun api ini boleh menyebabkan musuh-musuh daripada jauh dia nampak. Atau mungkin sana ada 10 unggun api. Satu unggun api lebih kurang ada 10 orang, ada 100 tentera. Kalau ada 500 tentera, lebih kurang ada 50 unggun api. Daripada jauh, sahabat-sahabat, orang musyrikin yang memusuhi Islam, dia akan nampak, dia boleh anggarkan. Ini ada 500 tentera berdasarkan unggun api. Nampak bijak amal. Malah ni tak pun kita sejuk, kita datang serang senyap-senyap. Musuh tak tahu kita berada di lereng-lereng bukit, berada di atas bukit, menunggu untuk menghumbankan mereka dalam api neraka. Itu yang pertama, tentang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW telah, Nabi SAW kata bijak amal. Yang kedua, tayammum. Amr al-As tidur malam, dia bermimpi. Bila mimpi itulah kan, mimpi orang dewasa. Lalu mewajibkan dia untuk mandi janabah. Patutnya dia wajib mandi janabah. Tetapi berdasarkan ijtihad dia ketika itu, dia kata kalau aku mandi boleh membinasakan dia. Sebab terlampau sejuk. Mandi dalam keadaan sejuk akan membataskan pergerakan, habis sendi-sendi semua sakit. Jadi dia bertayamum. Dia kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh diri kamu. Nabi SAW bila dengar hujah yang dikemukakan oleh Sayyidina Amr al-As, Nabi SAW senyum. Nabi SAW membenarkan tindakan tersebut. Jadi dari sudut fiqahnya, ada yang berpendapat membolehkan tayamum untuk orang yang berjunub kalau ada keuzuran. Macam keuzuran dalam peperangan sejuk di suasana padang pasir, maka para ahli ulama keluarkan hukum berdasarkan peristiwanya ikrar yang berlaku di zaman Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiganya, arahan untuk berhenti daripada mengejar musuh. Yang musuh yang lari, Amr al-As melarang mereka mengejar musuh. Amr al-As kata, pada firasat aku, istihad aku, musuh yang lari ini mungkin sedang mengatur perangkap untuk kita. Mereka lari ke sana, mungkin di sana ramai lagi beberapa kumpulan-kumpulan yang akan memerangkap tentera-tentera Islam. Kalau tentera Islam pergi, kejap. Lalu Nabi SAW kata menggunakan pendapat kamu betul, wahai Amr. Dan antara ibrah, pengajaran yang penting yang kita dapat daripada peristiwa Zatus Salasil ini,
segala peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW 1400 tahun dahulu menjadi pengajaran buat kita. Banyak peristiwa-peristiwa ni menjadi pengajaran, bukan hanya sekadar haru telinga semata-mata. Bukannya kita dengar cerita kisah sono-sono, macam kita tengok cerita dalam TV kan, Astu Oasis lah apa lah. Yang penting ni macam mana kita buat pengajaran daripada peristiwa Nabi SAW. Peristiwa di zaman Nabi boleh menjadi hukum kepada kita. Hukum tayamum ini pun ulama mengambil daripada peristiwa ini, antaranya untuk membolehkan tayamum dalam keadaan wudhu. Yang pertama, bijak dalam berorganisasi. Kita dalam jemaah banyak perkara yang kita perlu fikirkan. Strategi kita, gerak kerja kita kan. Di sana lagi ramai kepala, lagi banyaklah idea. Sebab itulah di sana dalam gerak kerja kita disyorkan untuk bermusyawarah. Wa amru syura bainahum. Kalau ada satu kepala yang berfikir berbanding dengan 10 orang kepala yang berfikir, sudah tentu 10 punya idea ni lebih mantap lagi. Jadi dalam peristiwa ini kita tengok macam mana kebijaksanaan Amr al-As dalam menghadapi peperangan tersebut menjadi beberapa petunjuk, ibrah, pengajaran buat kita. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin merupakan suatu elemen unsur yang sangat penting dalam perjuangan. Apabila kita tetapkan satu-satu keputusan, satu-satu perkara, kita berpegang teguh dengan perkara tersebut. Apabila pemimpin memberikan satu-satu arahan, kita tak usah cakap banyak, ikut saja arahan tersebut. Apabila pemimpin buat segala keputusan, kita ikut, patuh kepada arahan tersebut. Disiplin kita dengan segala tindakan keputusan jemaah. Ini yang ditunjuk oleh para sahabat. Kita tak ramai macam sahabat-sahabat 500 orang ikut dalam satu keputusan tentera. Semua boleh patuh kepada arahan. Arahan kata jangan pasang api. Sejuk pi lah. Patuh kepada arahan pemimpin. Allah kata tutup api. Siapa yang pasang api aku akan humban di dalam api. Sahabat-sahabat tak kata apa. Habis perang baru tanya Nabi SAW. Nabi SAW membenarkan tindakan tersebut. Inilah menunjukkan kebijaksanaan bagaimana sesuai dengan suasana tersebut seorang pemimpin membuat arahan dan tentera-tentera patuh kepada arahan. Ini benda ini bukan mudah. Sebab itulah kita perlu dalam suasana kita perlu memperbanyakkan tarbiyah kepada ahli-ahli. Nak melahirkan ahli-ahli yang disiplin bukan mudah. Hanya cikgu disiplin di sekolah macam mana nak jaga budak-budak sekolah bukan senang. Tambah pula dengan ahli kita yang macam-macam. Namun istiwa sirah menunjukkan perkara yang sedemikian. Kita contoh. Kemudian yang ketiga, mengatur strategi perjuangan. Perancangan, strategi, perkara yang sangat penting. Dalam apa juga urusan kita. Dalam urusan diri kita, keluarga kita, kita kena perancangan. Dalam urusan perbelanjaan kita sehari-harian, kena atau juga ada perancangan, strategi. Gaji masuk banyak ni, nak keluar banyak mana. Ni anak-anak sekolah ni bulan satu ni semua anak 5 orang, 6 orang lagi sakai. Nak beli baju sekolah. Ada kan ada strategi.
nak pinjam duit banyak mana, nak gadai banyak mana. Kita semua tahu. Urusan peribadi kita pun kita kena rancang elok-elok. Apatah lagi urusan jemaah yang memerlukan satu perancangan yang teliti, yang memerlukan satu perancangan strategi yang sangat teliti. Lebih-lebih lagi dalam peperangan, lagilah memerlukan perancangan yang sangat teliti. Segala arahan-arahan, segala tindakan-tindakan perlulah mengambil kira banyak faktor, banyak perkara-perkara. Macam Amr As berjalan di malam hari, berehat di siang hari, sesuai dengan suasana depa masa ketika itu. Siang mungkin terlalu panas sangat, dalam malam ni seronok sikit mungkin kan. Jadi strategi itu sangat penting dalam gerak kerja. Yang keempat, taat kepada pemimpin. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga ulil amri, pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Taat kepada Allah mutlak, kerana itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Rasul juga mutlak, tidak ada pertikaian lagi. Apa sahaja yang diperintah oleh Allah, apa sahaja diperintah oleh Rasulullah SAW, wajib kita ikut. Yang ketiga, wa'ati'ur rasul, ketaatan kepada pemimpin. Wa'ati ulil amri minkum, wa ulil amri minkum juga ketaatannya menjadi satu kewajipan kepada kita. Cumanya kewajipan tersebut tertakluk kepada landasan Allah dan Rasul. Selagi mana pemimpin memberikan arahan yang tidak berlawanan dengan Allah dan Rasul, maka wajib ditaati. Kewajipan tersebut kita buat, kita laksanakan, kita akan dapat pahala daripada Allah. Kita dah ada jemaah ni nak dapat pahala kan. Jadi kita taat kepada pemimpin, tak lama lagi mungkin kena pergi demonstrasi himpunan RUU contohnya. Pemimpin kata kena pergi himpunan, kena pergi sebagai contoh. Persiapan pilihan raya. Pemimpin peringkat cawangan putuskan untuk kita buat apa-apa arahan, apa-apa sahaja tindakan, maka kita kena laksanakan tundaan kita, maklumat-maklumat, perkara-perkara yang penting dalam pilihan raya, kita kena laksanakan. Taat kita kepada pemimpin boleh beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, istiqamah dalam perjuangan. Sifat mulia yang ditunjukkan tadi oleh sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, walaupun duduk di bawah, menjadi pengikut, menjadi tentera biasa, tetapi tetap istiqamah dalam perjuangan. Dia tak mahu jadi seperti setengah orang. Bila duduk dalam baju hijau, tak boleh nak jadi pemimpin, dia keluar pakai baju lain. Baju ni buat lap, whiteboard. Dia tak boleh sabar duduk di bawah. Jadi ahli biasa tak boleh, kena jadi pemimpin juga. Buat parti baru boleh jadi pemimpin. Tak jatuh, jadi pemimpin. Tunggu pemilihan pula, tak jatuh, dia buat parti lain pula. Jadi kita ni macam tu juga. Kadang-kadang bila jadi pemimpin, kita menjalankan peranan kita sebagai pemimpin. Bila kita jadi ahli biasa, kita laksanakan posisi kita sebagai ahli biasa. Kerja dakwah, kerja jemaah, berjalan seperti biasa. Tak, kita tak pernah bantu bendera ataupun jaga parking, buat benda-benda yang dilakukan ahli-ahli biasa. Namun kita tetap istiqamah dalam perjuangan. Mati kita, hidup mati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita istiqamah. Istiqamah kita sehingga
ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita, minta supaya Allah SWT istiqamahkan kita sampai kita mati. Sahabat-sahabat besar yang hebat-hebat masih lagi terus dulu istiqamah walaupun posisinya sebagai tentera biasa, diketuai oleh orang yang baru masuk Islam. Nabi SAW kata, ikutlah pemimpin tu, walaupun pemimpin tu berkulit hitam, berambut kutu-kutu macam kismis, walaupun rupa dia buruk macam tu sekalipun, dia pemimpin kamu, kita kena ikut. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu sifat pemimpin. Kemudian antara ibrah lagi, pelajaran yang kita boleh dapati ialah sifat pemimpin. Mungkin di kalangan kita ada yang mereka pimpinan kawasan, pimpinan cawangan, Al-Qawiyyu, Al-Amin. Lebih kurang maksudnya berkebolehan. Dan pemimpinnya amanah, yang terpercaya. Bagaimana firman Allah SWT dalam cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan anak-anak Nabi Syuaib. Kemudian anak-anak Nabi Syuaib itu nak cari pekerja. Salah seorang daripada anak tersebut sebut dalam Al-Quran, cerita dalam Al-Quran, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Kalau nak ambil pekerja, ambillah pekerja yang sifatnya al-qawiyyu, mempunyai kebolehan, mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian dalam bidang dia. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Yang kedua adalah orang yang amanah, yang melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan segala arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk ramai-ramai pun sifat dia macam tu, duduk seorang-seorang pun sifat dia macam tu, kerana dia percaya Allah SWT sentiasa melihat dia. Orang yang sentiasa amanah, melaksanakan amanah, tidak mempunyai sifat seumpama sifat orang munafik, tidak turunah khana. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Itu antara salah satu bentuk sifat munafik. Kemudian yang seterusnya, antara ibrah ataupun pengajaran yang seterusnya ialah tadi dari sudut hukum fiqh tadi ya, tayamum. Jadi yang ini kita tak ulahlah dalam ini kan. Jadi kita ulah dalam tadi fiqh kan, macam mana tayamum, kaedah tayamum, apa anggota tayamum dan sebagainya. Kalau perkara yang membolehkan tayamum, itu di dalam bincang dalam sesi yang lain. Cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ibrah daripada peperangan Zatus Salasil, salah satu dari peperangan yang boleh kita ambil pengajaran, yang mana yang Dewan Pemuda minggu lepas kita menjadikan beberapa modul dalam perkemahan tersebut, dalam tampil tersebut, ambil daripada peristiwa Zatus Salasil. Dan kita boleh implementkan, laksanakan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya dalam kehidupan kita dalam berjemaah, khususnya di cawangan kita, khususnya malam ini kepada muslim. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak mungkin kita boleh buka untuk perbincangan. Kalau ada siapa-siapa nak tambah kan, mana kita boleh bincang. Jadi kalau
katakanlah Surah ni dia satu perbincangan dua hal tu. Di mana ni dia kira macam kuliah gitu lah. Kuliah apalah nama saja pun. Tak ada fungsi mana ni? Soalan kita terjadi boleh ajukan soalan macam awal. Buat nak tanya apa-apa isu-isu semasa Alhamdulillah. Sepang untuk makluman Ustaz Ustaz Wan ni main ketua pandiri air merangkap ketua pemuda pas-pasan apa. Jadi isu-isu semasa mungkin Ustaz boleh ulas sikit kalau ada soalan. Kita nak jawab dengan semangat-semangat taman waktu ni bagi isu-isu apa-apa ni. Kita kena ambil maklumat sikit. Tanya ya, kata nak tanya apa? Orang kata kita nak jawab tak ni. Nah, kita nak gabung dengan UMNO isu dah main ni. Jadi malam ni tak boleh plastik. Sebab penjimat ni kadang-kadang ada jumpa penjimat lain buat ajak main dia kata pas nak gabung dengan UMNO. Dan saya suruh tanya. Jadi tak plastik. Saya pun selalu pergi ke KL dalam ialah KL ke dalam pusat pusat lah di mana-mana pun. Tapi kat pusat memang kita dah clearly stated, sebut secara jelas bahawa tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan langsung politik. Dari sudut politik ni tidak ada hubungan. Kata tak halus ke nak masuk dengan UMNO ke. Buktinya PRK Sungai Besar kita lawan dengan siapa? PRK Kuala Kangsar kita lawan dengan siapa? Yang berlaku sekarang ni, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, adalah fitnah yang dikembang-kembangkan. Mungkin juga daripada UMNO sendiri. UMNO ni dah tercungak-cungak lah. Kata dah dia pun nak ambil kesempatan juga. Dalam keadaan tercungak-cungak tu, dia nak membawa kepada yang kuat. Dan kita nampak menurut kajian kita, nampak yang paling stable sekarang ni adalah PAS. Yang paling baik reputasi sekarang ni adalah PAS. Dan cuba diburuk-burukkan. UMNO dia nampak bila dia berbaik dengan PAS akan menyebabkan orang PAS marah. Orang PAS ni kalau hak jenis berat tu, semua UMNO ni memang sentuh batai mayang. Kalau Pak Haji Sapa tu sentuh kena mandi wajib lah. Sampai tak tu lah kan. Tapi kerana yang berlaku pertemuan dan pertemuan kita bukan pertemuan benda yang sikit-sikit. Pertemuan yang melibatkan akidah perjuangan. Nanti kita kena jelas. Dasar kita berbeza. Kita berjuang kerana Islam. Yang sana berjuang kerana selain daripada Islam. Kita jelas dasar perjuangan kita. Kita nak kat Islam, hak sana abang ialah nak Islam, tapi kita tengok tindakan macam mana. Dan mereka memang mereka ada intelijen mereka yang mengkaji suasana masyarakat. Mereka tahu masyarakat nak kat Islam. Mereka buat maju ke selawat sana, pakai jubah, nampak marah. Boleh mereka berlaku, boleh. Tapi kita jangan tertipu. Benda ni memang jelas. PAS takkan sekali-kali bergabung dengan macam sekarang kata dalam wilayah macam ni boleh letakkan rumah macam tu kan. Tapi cuba tengok dalam TV masa pertemuan Jumaat, sebelum pertemuan Jumaat tu yang baru ni, dia masih selitkan benda-benda yang macam ni.
kena bekerjasama untuk menegakkan satu apa dia satu Islam apa semua tu. Bangsa dia disebut macam tu kan. Bagi orang-orang yang tak ada benda-benda yang macam ni, itu yang terpengaruh. Opah lah. Takut